Wanita gelandangan ini sering menyatakan bahawa kerajaan berhutang dengannya sejumlah wang yang besar. Walaupun ramai menyangka dia ada masalah mental, tetapi sebenarnya dia berkata benar. Wanda Winter sentiasa membawa 3 beg besar yang dipenuhi bukti, dan kerana itu orang menganggap dia gila dan menyuruhnya membuang beg-beg tersebut. Tetapi Wanda tetap bertegas dan berusaha mencari orang yang sanggup membantunya. Malangnya, tiada siapa yang ingin membantu. Malah, pusat pelindungan tempat dia tinggal akhirnya menghalaunya keluar dengan alasan dokumen-dokumennya adalah risiko kebakaran. Hanya selepas 16 tahun, barulah seseorang percaya padanya. Seorang pekerja sosial bernama Julie Turner akhirnya menyemak dokumen-dokumen tersebut dan mendapati bahawa Wanda memang betul. Sebenarnya, dia sepatutnya menerima dana pencen sebanyak $900 sebulan. Tetapi, kerajaan selalu menghantar $300 sahaja. Apabila Wanda menyadari kesilapan itu, dia memutuskan untuk tidak menerima bayaran tersebut. Sehinggalah kerajaan membetulkan kesilapan itu. Tetapi, kerajaan terus berhenti menghantar dana kepadanya. Disebabkan itu, dia tidak mampu membayar sewa. Sehinggalah dia menjadi gelandangan. Dan hanya selepas hampir 2 dekad membuat rayuan, Wanda akhirnya menerima pampasan lebih daripada $100,000. Komen pandangan korang.